Drama bersiri berjudul Bidadari Tanpa Syurga mempunyai 12 episod. Bermula tayangan pada 11 Jun 2020, 6 setiap Khamis dan Sabtu. Di saluran penstriman Diu Malaysia. Skrip oleh Liza Noor. Arahan Jamal Khan. Terbitan Global Station Sendirian Berhad. Membariskan pelakon seperti Aaron Aziz sebagai Aslan, Nadia Nisa sebagai Farhah, Syad Mutalib sebagai Aisyah, Lorenzo Irman sebagai Fercin, Faye Kusairi sebagai Ratna. Drama mengisahkan Aslan, seorang pengasas terkenal yang membantu ramai orang. Kesibukannya terhadap kerja amal telah menyebabkan isterinya, Farhah, mempersoalkan masa dan keutamaan Aslan. Keadaan menjadi bertambah kompleks apabila Aslan mengambil keputusan berkahwin dengan Aisyah, anak kepada seorang lelaki yang dibantu. Farhan dan Aisyah terpaksa hidup di bawah satu bumbung dan perlu menyesuaikan diri dalam kehidupan berpoligami. Lama-kelamaan kehidupan mereka mula kucar-kacir. Apakah konflik yang membelenggu mereka? Adakah Aslan mampu berlaku adil kepada kedua isterinya? Jangan lupa menonton drama Bidadari Tanpa Syurga.